orang yang mencari glamour dalam ibadat, masyhur, itu orang yang telah tersasar jauh, sesat dalam ibadat. Ya, sebab itu menyebabkan qalbi kita berpaling daripada Tuhan kepada makhluk. Apa hukum orang tengah sembahyang sengaja dia pusing dada dia, ya, tidak ada unsur apa semua, tak ada kes lain. Kalau dalam perang itu lain, sembahyang dan Syiddatul Khauf atau tajuk lain. Ini dalam biasa tiba-tiba saja dia pusing. Jawab dia apa? Batal sembahyang dia, maka ibadat batal apabila dada dia tadi dia berpusing daripada kiblat. Kan? Dalam fiqh kita contoh banyak, contoh Muruwi, orang bila setengah-setengah yang gemuk kan, bila dia sembahyang orang beri salam, ya, hukum dia paling muka je, dia paling dengan dada-dada je ni. Assalamu dia beli kiblat sini, assalamu dada dah ke sana, batal sembahyang. Sebelum mim alaikum sembahyang belum tamat, ya, tiba-tiba dia dah berpusing, hujung last sekali pum, batal sembahyang dia. Sebab insiraf sadar, terpalingnya dada. Tu dada zahir, yang ni dada batin, rohani itu. Bila dia pusing dia buat ibadat, nak dapat pujian orang, nak dapat sanjungan orang, maka batal ubudiyah. Yang tadi makam yang pertama, makam ibadah yang zahir batal, yang ni batal yang dalam. Mana rohani dia sudah tercacat, macam mana dia nak masuk mahligai ma'rifat dengan Allah Ta'ala. Itu dia.